Assalamualaikum, bersama dengan Iza lagi hari ni. Hari ni Iza nak berkongsi untuk barang hiasan dekat dalam rumah. So apa yang Iza ada hari ni? Iza ada okey, ini adalah bunga peony. Okey, artificial flower yang Iza pilih kali ni warna dia merah jambu dan juga off-white. Okey, so yang ini Iza ambil 5 tangkal yang berwarna merah jambu, 5 lagi yang berwarna off-white. Jadi sejambak macam ni ada 10. Okey, so ada 10. Sangat cute, sangat cantik. Dia punya kelopak-kelopak bunga dia ni tebal dan berkualiti tau. Okey, so dia nampak macam original. Okey, so daun-daun dia pun cantik. Memang seakan-akan original. Jadi, so ingat tak sebelum ni Iza pernah kongsi Iza ada beli satu pasu yang desainnya marble. Okey, so Iza gunakan pasu desain marble tu untuk masukkan dan hiaskan bunga peony ni. Okey, so yang ni simple je. Iza memang tak ada letak sponge ke apa kan. So contoh kat sini, ni kan pasu yang marble yang Iza sharekan sebelum ni. So kalau pasu yang berwarna putih ni sesuai untuk kita letak apa sahaja warna bunga. Okey, so Iza just macam letak je dan kita adjust lah dia punya kedudukan supaya warna bunga yang off-white dan pink tu sekata. Okey, so dapat sejambak yang macam ni. Harga pula sangat-sangatlah berbaloi dan boleh mencantikkan ruang di dalam rumah kita. Tengok dia punya saiz dan tinggi macam ni. So letak dekat dalam pasu ni sangat sesuai. Okey, memang nampak berseri dekat sudut-sudut dalam rumah. Boleh letak dekat meja makan, boleh letak dekat sudut ruang tamu ataupun dalam bilik pun boleh. Okey, so kalau you all suka yang design soft, boleh cuba untuk pilih color yang macam Iza pilih ni, color merah jambu dan juga off-white. Kombinasi dua color ni nampak soft dan nampak hidup. Okey, suasana dekat dalam rumah tu nampak lebih hidup dan lebih manis je ruang dekat dalam rumah tu kan. Barulah berseri. Tak adalah macam boring je kan kita nampak kat sudut ruang dalam rumah kita. So, okey, so ini. Jangan lupa you all boleh dapatkan tekan link. Okey? So jumpa